Syaki seliwing 700 juta ringgit dana awam, 4 bekas pegawai kanan Perdana Menteri ke-9 ditahan SPRM. Mengejutkan di mana 2 bergelar datuk di antara 4 bekas pegawai kanan Perdana Menteri ke-9 ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk membantu siasatan lanjut terhadap beberapa kes rasuah ketika era pentadbiran negara diketuai Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sumber mengatakan penahanan itu dilakukan SPRM mengikut Seksyen 16A Akta SPRM dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dari hasil daripada aktiviti haram 2001. Walau bagaimanapun, 3 daripada mereka direman sehingga Selasa ini, manakala seorang wanita yang juga membantu kepada seorang datuk dibebaskan baru-baru ini. Terdahulu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan tangkapan 4 pegawai kanan terbabit. Perintah reman terhadap mereka dikeluarkan Majlis Putrajaya Irza Zulaikha selama 5 hari bermula Jumaat lalu terhadap 3 individu. Difahamkan beberapa kes ketika ini sedang disiasat oleh SPRM ketika ini dan di antaranya membabitkan perbelanjaan dana kerajaan berjumlah 700 juta ringgit bagi tujuan promosi dan publicity. Apapun kes siasatan baru dibuka, 700 juta ringgit bukanlah jumlah yang kecil. Benarkah ada penyelewengan atau sebaliknya? Sama-sama nantikan perkembangan terkini kes ini nanti. Friends of SPRM bersama membongkar rasuah.